Kalau perang besar betul-betul meletus antara US, Israel dan Iran, korang tahu tak siapa yang paling awal akan rasa kesan dia? Bukan Amerika Syarikat, bukan Iran, ekonomi seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Dan benda pertama yang akan meletup ialah harga minyak dunia. So sekarang bayangkan situasi ni. Kalau perang ni betul-betul escalate, hampir pasti harga minyak mentah global akan spike. Kita pernah nampak benda ni pada tahun 2022 lah, masa Rusia serang Ukraine. Harga minyak naik mendadak, inflasi global meningkat, tapi perang kali ni lain. Sebab zon konflik ni bukan sekadar kawasan perang biasa. Ini adalah Timur Tengah, pusat tenaga dunia, tempat majoriti minyak global dihasilkan. Dan kalau Iran retaliate dan serang fasiliti minyak strategik di rantau itu, produksi minyak boleh jatuh mendadak. Dan kalau harga minyak melonjak lebih daripada 50% daripada harga semasa, ekonomi dunia boleh masuk global recession. Dan apa maksud global recession ni? Negara yang bergantung kepada import minyak akan lumpuh dulu. Dan kos tenaga akan naik, kos pengangkutan akan naik dan kos pengeluaran akan naik. So bila ekonomi negara-negara tu lumpuh, mereka tak ada duit nak beli barang dari negara lain. Dan di situlah Malaysia akan rasa kesan dia. Sebab ekonomi kita ni banyak bergantung kepada ekspor. Kalau dunia tak beli barang kita, kilang kurang order. So bila order kurang, company mula potong kos lah. Dan akhirnya layoff boleh berlaku. So kalau harga minyak naik, Malaysia untung atau rugi? Jawapan dia sebenarnya adalah dua fasa. Fasa pertama, kita untung sebab Malaysia masih lagi negara pengeluar minyak dan gas. Masa perang Rusia-Ukraine dulu pun hasil Petronas meningkat. Kerajaan dapat dividen lebih tinggi. Royalti negeri pengeluar seperti Terengganu dan Sabah juga meningkat. But that is short term Kalau perang berpanjangan dan dunia masuk recession, Malaysia juga akan terkena. Sebab walaupun kita jual minyak mahal, kalau ekonomi global collapse, orang tetap tak beli barang kita. And that's very dangerous Jadi apa Malaysia patut buat sekarang? Ada 3 benda yang penting lah. Pertama is food security. Kalau dunia kacau bilau macam ni, benda pertama yang jadi isu ialah makanan. Malaysia kena kurangkan bergantung kepada import. Lebihkan pengeluaran makanan sendiri. Dan yang kedua, bersedialah dengan kemelesetan ekonomi. Kerajaan kena jaga disiplin fiskal, kena jaga reserve, kurangkan pembaziran supaya kalau recession datang, kita masih ada buffer ekonomi. Ketiga, Malaysia kena suara menolak perang. Sebab kalau konflik ni merebak di Timur Tengah, tak ada siapa yang akan menang. Yang kalah sebenarnya seluruh dunia. Dan akhirnya masa depan ekonomi dunia sekarang bergantung pada 2 perkara. Yang pertama, sejauh mana Amerika Syarikat serius nak escalate perang ni. Dan yang kedua, bagaimana Iran akan bertindak balas. Kalau Iran pilih strategi bumi hangus dan serang fasiliti minyak di Timur Tengah, bukan sahaja harga minyak akan meletup, ekonomi dunia boleh runtuh sekali. Dan Malaysia takkan terkecuali. Sebab dalam ekonomi global hari ini, kalau dunia jatuh, kita pun jatuh sama.